tunjukan dia ni nak pergi kedai lain. Dia yang tunjuk jalan tu. Bapa kandung arwah Kristina yang ayah pada anak yang meninggal tu. Sabarlah ya. Kita sampai time dia tu nak buat macam mana. Mak kan. Ya. Ini anak keberapa yang terlibat ni? Anak pertama. Anak pertama. Berapa dia? Dua. Tinggal adik. Adik berapa tahun tu? Nak masuk 3 tahun. Kelumut. Dalam usaha nak duduk lumut lah, nak duduk dekat sekali. Tak pasti kelumut dekat dengan Tono. Dekat dengan Tono, dia ada dekat lah kan. Ini dia boleh klinik. Oh, dia nak balik sini lah. Dah balik sini dah, dia nak kemari lah. Dia kata nak ke kedai. Oh, nak pergi singgah pergi dulu. Tak, lepas tu dah pergi simpan tawakal tu dia tanda. Nak kedai yang belah sana. Oh, yang depan Jalan Baginda. Tu kedai yang kedai Aceh tu lah. Selalu dia nak pergilah. Dia kedai tawakal tu. Dia kata apa lah. Permintaan dia lah. Permintaan dia ni nak pergi kedai lain. Dia yang tunjuk jalan tu. Padahal nak pergi kedai situ je. Ya, betul. Yang okey. Lepas tengok dia punya ada kabel. Oh, langkah kabel lah ni. Stay wire. Stay wire tu. Dia duduk di luar gitu. Macam tu ngam-ngam dengan tayar. Saya tengok tiang lah. Lepas ni tiang kan. Rupanya dah ada nunggu perangkap bawah. So tayar tu sangkut kabel lah. Naik kabel, dia naik. buang naik atas tu. Sebab bracket dia tu ngam-ngam dengan tayar. Yalah. V macam tu kan. Itu cakap sebab tak ada rezeki dia ni. Tempat jatuh dia dah seluruh dia dah pecah. Allahu Akbar. Kita rasa dekat sangat kejadian tu. dalam pintu depan ni. Ya. Dekat rumah dia. Dia ada sikit sumbangan ke saya. Masuk ni. Sabarlah ya. Okay. Ujian Allah. Kita terima je lah ya. Masuk sekali lagi tu. Ya. Okay. Sabar.